10. Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau ialah seorang ulama dan pejuang yang dikenali kerana menentang undang-undang British yang berkaitan dengan tanah yang dianggap menindas petani di Terengganu. Beliau menggunakan hujah agama dan undang-undang untuk membela nasib rakyat tempatan. 9. Tok Gajah. Nama sebenar beliau ialah Imam Rasul. Beliau merupakan pembesar yang bergelar orang kaya raja di Pahang dan seorang ulama. Tok Gajah ialah sekutu kuat kepada Datuk Bahaman dalam penentangan terhadap British. Tok Gajah bersama anaknya Mat Kilau dan Datuk Bahaman terlibat dalam serangan dan penawanan semula lubuk terua daripada British pada tahun 1891. Nombor 8. Mat Kilau. Anak kepada Tok Gajah, Mat Kilau merupakan seorang pahlawan yang turut serta dalam gerakan penentangan bapanya Tok Gajah dan Datuk Bahaman terhadap British di Pahang. Beliau menunjukkan kepintaran dan kepahlawanan dalam pelbagai siri pertempuran menentang British, termasuk dalam serangan ke atas lubuk terua pada tahun 1891. Nombor 7. Mat Salleh. Nama sebenar beliau ialah Datu Paduka Mat Salleh. Mat Salleh mengetuai pemberontakan menentang Syarikat Borneo Utara British SBUB yang mengenakan cukai dan peraturan yang membebankan rakyat serta tidak mengiktiraf kedudukan beliau sebagai pembesar. Beliau melancarkan serangan ke atas pusat-pusat SBUB, termasuk menawan Pulau Gaya. Mat Salleh akhirnya terkorban di Tambunan pada tahun 1900. Nombor 6. Sharif Masahor. Sharif Masahor merupakan pembesar Sariki yang menentang James Brooke kerana meluaskan kuasa ke atas wilayah Sariki dan mengambil alih kuasa pentadbiran. Pada tahun 1855, beliau menyerang Mocha. Sharif Masahor kemudiannya bersekutu dengan Datu Patinggi Abdul Ghaffur untuk menyerang Kuching tetapi ditewaskan oleh tentera Charles Brooke dan dibuang negeri ke Singapura pada tahun 1861. Nombor 5. Panglima Rentap. Seorang pahlawan Iban yang gagah, Rentap menentang pemerintahan keluarga Raja Putih Brooke. Rentap menentang James Brooke yang menganggap orang Iban sebagai lanon dan telah menyerang pertempatan mereka. Slogannya yang terkenal ialah Agi Hidup, Agi Gelaban bermaksud selagi hidup, selagi melawan. Rentap terus menentang pemerintahan Brooke sehingga akhir hayatnya pada tahun 1863.